Halo guys, nama saya Jackson daripada Isuzu GB Motor Sdn Bhd. So hari ni kita ada satu model latest Europe 4 engine daripada Isuzu, iaitu model kod dia ialah MPR75 UHL. So model ni dia datang original wheelbase ialah 14 kaki setengah, dan customer ni dia nak buat steel tipper untuk model ni, dan dia punya steel tipper panjang dia ialah 13 kaki. So nanti I akan tunjuk dia punya body belakang, cara-cara customer nak buat, sebab customer ni dia ambil kelapa sawit. Okay, so sebelum kita pergi kepada body, kita datang tengok depan dulu. So depan ni kita sekarang ada facetip, perubahan sikit lah dari dulu punya model. Dan untuk model baru ni kita ada LED day running light kat bahagian sini, dan yang penting sekarang lampu kita sudah pakai LED design. Okay, kita ada LED lampu. Kalau compare dulu Mia dia pakai halogen, tapi sekarang kita ada perubahan dari segi lampu, dia pakai LED. Yang penting model ni dia datang dengan safety plus. Okay, apa tu safety plus? Safety plus ni ialah kita punya safety feature yang ada kat Isuzu lorry, dan juga kita boleh nampak kat atas ini kita ada SRS airbag, ASR, ABS dan EBD. So actually ini semua ialah feature safety lah untuk lorry. So jom kita tengok dia punya body spec. Okay, customer ni dia nak buat steel tipper untuk mengambil kelapa sawit. So kita dapat buat satu spec yang customer minta. So kita nampak kan dia macam rendah sikit kan dia punya pagar semua. Okay, actually pagar dia kita pakai biasa steel drop side, masih pakai steel drop side. Lepas tu pagar dia 1,5 kaki. Okay, dengan wire match. Sebab customer ambil kelapa sawit, dia nak wire, kena lah. Actually kena patuh kepada JBJ punya plan. Itu drawing plan. Sebab drawing plan kalau ambil kelapa sawit kena juga ada wedge wire, itu wire match dia untuk steel railing ni. Okay, so dia buat 1,5 kaki drop side, steel drop side ni, dan juga 1,5 kaki untuk steel railing. Okay, interior flooring dia ialah checker plate. Kalau kita tengok sini, interior flooring dia ialah checker plate. Lepas tu headboard pun customer minta nak buat checker plate juga. Okay, so kita dari segi interior dalaman dia macam ni. So kita boleh nampak dia punya size lah. Size dia panjang 13. Panjang ialah 13 kaki, dan juga lebar dekat 7,5. Okay, so untuk ambil barang-barang kelapa sawit memang cukup lah. Okay, dan juga ada side guard rear lah. Both side pun kena ada. So tipper dia terpaksa tayar dari belakang dia kena ubah ke tepi sini, spare tayar dia. So kita pun ada buat satu lock, battery lock untuk customer. So ini keperluan lah, sebab kalau tak ada battery lock ni senang juga orang curi bateri. So kita buat satu battery lock untuk customer. Okay, dan tepi sini kita ada juga tangga untuk nak naik. Kalau nak simpan canvas pun boleh letak ke atas. Okay, kita buat satu duct. Ini duct shape nya, itu tempat untuk kita customer letak barang-barang ke atas, canvas ke. Okay, dan dia senang untuk nak panjat lah kat sini. So side step, kita boleh nampak side step original kita pun ada kasih lah side step. Okay, okay guys, so ini dia interior dalam dia. So masih sama, tak banyak perubahan. Tapi yang penting dia sekarang kalau barunya, kita boleh tengok kat sini. Kunci dia datang dengan immobilizer lah. Okay, nampak tak? Ni. Okay, datang dengan immobilizer. So ada tambah baik sikit. Sebab dulu Mia tak ada ini, tak ada hitam punya barang ni. So dia datang dengan immobilizer sekarang. So orang kalau apa function immobilizer? Kalau immobilizer ni orang clone kunci, dia kena clone itu chip juga, immobilizer punya chip, baru dia boleh start engine. Okay guys, so sesiapa berminat nak cari lori 3 tan, 1 tan, boleh hubungi saya di 016 555 6135. Saya Jackson daripada Isuzu.